kalau korang macam nak try V60 punya brewing method, apa biji kopi yang sesuai. So sebenarnya tak kisah pun, kalau ada setengah orang dia akan prefer lighter roast for manual brew coffee, ataupun ada setengah orang prefer darker roast. So basically dia macam tu lah, based on korang punya preference. Kalau dulu maybe aku pun akan a bit skeptical macam sesuai ke dark roast untuk manual brew, ataupun sesuai ke medium roast or different processing kan. So definitely jangan pening sangat. Korang boleh je pilih biji kopi apa-apa pun yang untuk buat korang punya V60. So kalau macam kita adalah single origin pun, kita akan this one is coming soon, kita akan restock juga. So kita ada this one Indonesia Ranca Bali, coming pun kita akan ada Liberica from Batu Pahat pun ada juga. Yang tu pun boleh juga untuk manual brew ataupun V60. And then once in a while kita akan keluarkan single origin macam ni. Brazil Parana ni is also one of kita punya single origin specialty grade. So look forward for more of single origin specialty in the coming weeks. Kita memang tengah dalam proses untuk beli juga, dan kita akan jual nanti insyaAllah this one. And kita punya house blend pun not bad juga. So house blend kita, as you guys might already know, kita ada house blend 1 sampai 4. So 1, 2 and 3 is a medium roast. Kalau blend nombor 4 is a medium dark roast, so dia lebih intense sikit. Kalau nak buat pour over, maybe kalau pour over nak campur susu ke apa ke, bolehlah pilih yang blend nombor 4. Kalau blend 1, 2, 3 medium roast is just the beans yang berbeza. Blend nombor 1 dia slightly macam ada fruity sikit sebab dia ada Colombia and Guatemala. Blend nombor 2 Brazil and El Salvador. Nombor 3 Brazil and Indonesia. So Brazil and Indonesia nombor 3 tu dia pun a bit intense sikit. And dia not say kebetulan, dia memang 1, 2, 3, 4 dia akan based on the intensity. So 1 and 2 just nice, tak strong sangat, easy to drink. 3 dengan 4 is going to be a bit strong. Kalau korang nak something yang ada kick, 3 dengan 4 lebih sesuai. But kalau ada apa-apa soalan, don't worry, boleh je DM, boleh je komen. Kita punya admin akan reply untuk sharekan dekat korang actually apa coffee bean yang paling sesuai dengan korang punya taste preference basically. Terima kasih.